idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat ini beritahu pada kita dunia satu hari nanti akan diletup. Dunia tak kita duduk dia ni dengan langitnya di atas kepala kita, dengan bumi tempat kaki kita, semua ni satu masa kelak zulzilat, zilzalah, dikocok, digempar, diletup sepenuh. Lalu ni kita dengar tsunami ribut besar, tapi alhamdulillah tidak tempat kita, tak orang lain. Cuma tu mahalli lokaliti tak baik, berlaku dan tsunami tempat-tempat tertentu. Tempat kita alhamdulillah aman, damai, mujur. Tapi satu hari nanti bumi, langit, bukit, buka semua akan digegarkan sepenuhnya. Ketika tu wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika itu segala muatan lepuk bumi, orang yang mati lepuk bumi, mineral ada lepuk bumi, biji emas, biji perak, gas lah, gapo lagi, minyak lah, bermacam-macam nama hak tu yang berbuh dalam bumi ni. Akhrajat, bumi sendiri akan mutah keluar, bumi sendiri akan kehek keluar, dia kehek, dia mutah segala bumi. Kenapa? Dan di anna rabbaka awhala, kerana Tuhan wahyi kepada bumi, hei bumi mu kena kehek belakang segala mayat dalam kubur, mayat tok guru, mayat tok jahil, mayat popok, mayat penyamun, mayat wali Allah, mayat gapo. Allah perintah pada bumi supaya akhrajat, kehek keluar. Ketika tu bila tubik semua apa nama, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw, ketika itu manusia akan jadi ashtatan, bermacam jenis, bermacam lagak, bermacam perangai. Tujuan apa buat tubik manusia dalam bumi? Liyuraw a'malahum, bukan liyaraw. Kita dalam ngaji Arab kita boleh baca liyaraw, supaya mereka tengok amalan. Sini ayat ini tidak liyaraw, bacaan dia liyuraw. Ara yuri yaraw, urya yura yuraw, liyuraw a'malahu, supaya dipaksa tengok amalan. Belum pada ke syurga ke neraka, bila manusia hidup balik maka Allah Taala paksa tengok amalan itu.